Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih yang join. Terima kasih. Boleh tap screen dulu Mudah-mudahan kongsian saya pada malam ini boleh memberi manfaat pada tuan-puan semua. Terima kasih yang join. Terima kasih Amili. Terima kasih. Tuan-puan pernah dengar public goal ke? Pernah tahu public goal ada dekat Malaysia ni? Tahniah lah kalau dah mula simpan emas public goal, tahniah. Kalau belum lagi, insyaAllah saya akan guide dengan sebaik yang mungkin supaya tuan-puan menjadi penyimpan emas yang ada ilmu lah, insyaAllah Ada ilmu dan kita boleh kaya dengan simpanan emas. Terima kasih yang join. Okey, ini adalah antara item koleksi yang saya ada lah beberapa gram emas. Yang ni 10 dinar. 10 dinar ni berat dia 42.5 gram. 42.5 gram. Yang ni masa saya beli ni tuan-puan harga baru harga harga 13,000 24 September tahun 2023, tak sampai lagi 2 tahun. Harga dia 13,000. Sekarang ni harga dia dah pun 20,000 dah harga dia. Ni 10 dinar. Ni 2 keping 10 dinar. 2 keping 10 dinar. Okey, 2 keping 10 dinar Yang ni ada saya buat EPP bayar 10 kali. Ada juga saya buat withdrawal dengan account gap. Jadi 2 keping ni nilai dia dah pun mencecah 40,000 dah ni. 40,000 dah. Terima kasih yang join. Terima kasih Muhaimi. Terima kasih yang join. Boleh tap skrin Okey, saya kenal public goal ni tuan-puan daripada tahun 2016. Saya mula simpan emas. Lepas tu saya jadi dealer public goal tahun 2017. Saya mula simpan emas sebab saya tidak ada saving lah. Sebenarnya saya tidak ada simpanan. Duit sudah selalu habis. Dalam tabung haji pun saya korek balik. Sebab bila ada duit ni tuan-puan, dia tak lekat. Saya senak gunalah duit tersebut. Kenapa pula ni restriction ni? Oh. There's a combination is selected. Okey, jadi bila saya mula simpan emas, sedikit demi sedikit saya boleh kekang lah masalah tak boleh menyimpan tu. Daripada tidak ada simpanan tuan-puan, saya mula simpanan RM100 saja. Terima kasih join. Alhamdulillah banyaknya view. Okey, saya nak screenshot sekejap Boleh tap screen dulu tuan-puan. Boleh bantu saya untuk tap screen Nak terima kasih kepada tuan-puan yang join live saya. Terima kasih Hakimi. Terima kasih Rosni. Terima kasih Aboy. Dalam masa yang sama, tuan-puan boleh tanya soalan. Nak tanya soalan apa-apa mengenai simpanan emas dengan public goal, saya boleh tanya. Okey, jadi saya start journey saya dengan simpanan emas tu tahun 2016 dengan tidak ada simpanan. Saya mula simpanan RM100 saja dengan public goal. Lepas tu saya konsisten saja dengan menabung emas. Saya ada penyata simpanan emas saya sejak tahun 2016. Saya tak pernah miss. Setiap bulan memang saya akan tambah emas saya dekat akaun JEP public goal. Akaun JEP ni saya tak pernah miss. Okey, dekat akaun public goal ni kita boleh top up bila-bila masa saja, minimum RM100. Yang ni kita boleh top up bila-bila masa saja. Jadi saya kena update. Jadi saya top up dan lama kelamaan simpanan saya lekat. Simpanan saya lekat. Daripada saya tak ada simpanan, simpanan saya setiap habis, saya buat tolakan setiap bulan RM200 dekat tabung haji, tapi saya korek balik. Korek, lepas tu menabung tapi tak lekat. Dengan simpanan emas boleh melekat. Jadi Alhamdulillah dengan simpanan emas tu, saya bila ada simpanan dekat sini pun dah ada lebih 40,000 dah nilai dia. Nilai 10 dinar ni harga dia dah 20,000 dah harga semasa.
Nilai 10 dinar ni dah 20,000. Okey, 2 keping ni 40,000 lah. Kalau yang ni 10 gram, nilai dia 5,000 pada hari ni. 10 gram 5,000. Jadi kat sini dah ada berapa ni? Dah dekat 50,000 dah ni. Tak sedar tuan-puan. Kita simpan emas ni, kita tak sedar nilai dia dah pun berpuluh-puluh ribu lah. Tengok harga dia kat sini. 10 dinar harga dia 21,000 ni. Harga 10 dinar dia 21,000. Ini dinar yang sama lah. Cuma yang sekarang ni public gold dia letak dalam casing macam ni lah. Casing macam ni 21,000. Dekat 22,000 dah. 2 keping jadi 42,000. 2 keping. 10 gram. 10 gram ni nilai dia 5,000. Ni 5,000. Jadi tuan-puan, daripada saya tidak ada simpanan, daripada saya tak mampu nak menyimpan, saya boleh ada simpanan seperti ini. Tuan-puan rasa macam mana dengan simpanan emas? Saya tak pernah berfikir dengan pelaburan emas ni. Saya tak pernah fikir tentang berapa saya dapat untung. Tak. Saya fokus kepada saya nak menyimpan saja. Saya nak fokus kepada saya boleh kekalkan simpanan saja. Bekerja bertahun-tahun. Masa tu saya dah bekerja lebih 4 tahun dah. Sepatutnya dah ada simpanan setahun simpan 1,000, sepatutnya ada 4,000 dah paling minimum. Tapi tidak ada simpanan. Bila ada simpanan emas tuan-puan, dalam masa tak sampai 5 bulan, saya dah ada 5 gram. 5 gram pada waktu itu dah dekat 1,000 harga dia. Jadi tuan-puan, kalaulah tuan-puan dah bekerja lama, dah bekerja, tapi simpanan 1,000 tidak ada, tuan-puan wajib simpanan emas. Dengan simpanan emas, kita boleh nampak pahit jerih kita bekerja tu. Kan? Maksudnya penat keringat kita bekerja tu nampak dalam bentuk harta. Kalau kita simpan duit, tak nampak harta. Pergi ke mana duit tu? Pergi kat shopping. Pergi kat online shopping. Orang yang kaya dengan kita. Kita sendiri miskin. Kita sendiri miskin. Jadi sebab itu, saya menggalakkan orang menyimpan emas ni adalah kerana kita nak ada simpanan. Kan? Nak ada simpanan yang kekal. Yang tak terbelanja. Yang tak terguna. Kalau tuan-puan nak guna emas ni, tuan-puan akan fikir 2 kali. Nak jual ke, nak gadai ke, kita akan fikir 2 kali. Sayang nak jual. Yang pertama sayang. Yang kedua nak pergi tu rumit sikit. Dia bukan macam account bank, boleh keluar duit dekat mesin ATM. Tak boleh. Tapi emas ni dia kena pergi ke sana, pergi ke public gold untuk jual. Jadi dia merumitkan benda tu, menyebabkan kita rasa sayang nak jual. Bukan kekurangan, tapi itu adalah kelebihan yang ada pada emas. Kita akan fikir 2 kali. Sekali tak jadi nak jual. Sebab apa? Sebab sayang. Jadi itu adalah kelebihan yang ada pada emas. Dia boleh menyebabkan kita kekang nafsu boros berbelanja. Kalau tuan-puan gaji 10,000, 20,000 tidak ada nilai tuan-puan kalau tidak ada simpanan. Gaji 10,000, 20,000 tapi habis kepada bayar hutang saja. Habis kepada bayar berbelanja saja. Kan? Berbelanja sakan. Setiap bulan belanja sakan, bayar hutang bank, bayar hutang kereta, hutang macam-macam hutang. Akhirnya duit yang daripada 10,000 tu tinggal 300 saja. 300 lah nak buat belanja. Tak kaya tuan-puan. Tak kaya. Kita akan kaya kalau kita gaji 10,000. Maksudnya kita punya belanja kita 6,000 saja sebulan. Kita akan kaya RM4,000 sebulan. Kalau kita sentiasa negatif setiap bulan, takkan kaya. Jadi itu adalah misi saya, nak bantu penyimpan emas supaya simpan emas dengan ilmu. Kat depan ni saya ada kongsikan lah. Yang pertama sekali, tuan-puan kena download aplikasi Public Gold. Kalau tuan-puan belum simpan emas lagi dengan Public Gold, tuan-puan boleh daftar akaun Public Gold percuma saja. Tuan-puan boleh pergi ke TikTok saya. Dekat bio saya ada link TikTok. Dekat TikTok. Sekejap saya tengok sekejap. Boleh pergi ke link TikTok saya, Hilmi Yaakob. Yang ni ada link ni. Tuan-puan boleh klik link ni. Link ni klik, dia akan terus masuk kepada landing page ni. Boleh daftar terus percuma. Daftar percuma 18 tahun ke atas ataupun 18 tahun ke bawah. Untuk 18 tahun ke bawah ni, dia adalah akaun junior. Dia kena join akaun dengan ibu bapa. Daftar kat sini. Masuk terus borang ni. E-form senang je nak isi form borang ni. Masukkan nama penuh. ID type ni adalah nombor IC. Kalau tak ada IC, pasport pun tak apa. Lepas tu, masukkan nombor IC. Date of birth ni dia automatic, dia akan menjadi seperti dia ikut IC kita. Lepas tu masukkan email, masukkan nombor telefon. Ni introducer tak perlu tukar, memang saya.
Kota Baru pun tak apa, tak ada masalah. Branch Kota Baru, lepas tu klik proceed. So mudah itu saja untuk mula buka akaun Public Gold. Tak perlu bayar apa-apa tuan-puan. Tak perlu bayar 1 sen pun nak buka akaun. Nanti saya akan guide macam mana tuan-puan nak mula simpanan emas pertama. Yang penting daftar dulu, nanti saya akan guide. Daftar percuma. Daftar percuma saja dekat link kat bio saya. Okay. Dekat sini tuan-puan boleh baca lah, tapi tak nak baca pun tak apa. Cuma kalau klik WhatsApp ni, dia tak akan direct ke saya. Sebab TikTok dia block WhatsApp. Sorry, saya sebut WhatsApp. Dia block WhatsApp. Jadi jangan klik lah, tak perlu klik. Daftar saja kat sini. Okay. Syarat tuan-puan faham macam mana nak daftar akaun Public Gold. Jadi bila daftar, kena download aplikasi Public Gold. Download aplikasi Public Gold sebab dekat aplikasi tu dia sangat mudah. Dia handy lah. Dia mesra pengguna. Dekat sini kita boleh top up. Dekat butang top up ni adalah untuk kita tambah gram. Tambah gram serendah RM1 saja dah boleh tambah. Ikut bajet kita lah. Asalkan RM1 ke atas. Kita ada RM1, RM1.10 pun tak apa. RM1.10. Kita akan dapat ikut gram pada hari semasa 0.2161 gram. Ataupun kita tambah RM1, 100, kita akan dapat 0.1965. Okay. Jadi kita jangan say sikitnya dapat, tak apa. Menabung saja. Konsisten saja menabung, insya-Allah sikit-sikit telah lama-lama jadi bukit. Kalau kita simpan duit sikit-sikit masih sikit. Tapi kalau kita simpan emas sikit-sikit, insya-Allah jadi bukit. Seperti yang tuan-puan nampak ke depan ni. Kan? Saya pun tak sangka boleh ada simpanan seperti ini. Kan? Tapi saya bermula dulu. Kalau saya tak bermula, tak tahu macam mana nak ada simpanan seperti ini. Kan? Jadi saya harapkan tuan-puan boleh tanya soalan juga. Ada soalan boleh tanya. Terima kasih yang join. Terima kasih Anis Nat. Terima kasih Nur Fatihah. Terima kasih Fat join. Terima kasih Berusak. Terima kasih Adnan. Terima kasih. Siapa belum follow saya lagi jemput follow. Alang-alang nak mula simpanan emas, tuan-puan boleh pergi ke bio saya. Klik daftar percuma. Nanti saya akan guide tuan-puan untuk mula simpanan emas. Okey, dekat sini tuan-puan kita boleh top up. Top up, bila dah ada gram emas, kita boleh ini butang top up ni. Tadi ada butang top up. Yang ni butang sell. Sell untuk kita jual emas kita balik. Jadi emas dalam akaun Public Gold ni, dia adalah emas fizikal. Dia bukan emas yang nombor saja. Macam ada setengah bank, dia buat emas saja. Nombor saja, dia tak ada emas fizikal. Kita simpan kat sini, lepas tu nak keluar emas tak ada. Public Gold ni dia ada. Cuma kalau kita tak nak keluarkan emas fizikal seperti ni, nak jual, boleh jual terus kat sini, kat sell ni. Okay, ini untuk butang sell, untuk butang jual. Untuk withdraw, untuk kita keluarkan emas fizikal. Contoh tuan-puan dah ada 10 gram dalam akaun Public Gold ni, tuan-puan boleh klik withdraw. Withdraw, dia akan keluar item-item yang kita boleh withdraw lah. Item kat sini adalah untuk 20 gram dengan 5 dinar ke bawah. Kalau kita nak withdraw dekat yang besar, yang 10 dinar seperti ni kena collect dekat Public Gold. Sebab dia tak ada insurance coverage kalau dia post. Jadi kalau 20 gram dengan 5 dinar, dia Public Gold akan postkan kepada kita dengan perlindungan insurans. Kita hanya kena bayar Gold Premium saja dan postage. Contoh saya, katakan saya dah ada 10 gram. Saya nak keluarkan 10 gram saya dan pegang fizikal macam ni. Macam mana saya nak buat? Dekat aplikasi Public Gold saya ni, saya klik dekat depan sekali, klik kat withdraw. Withdraw, nak mudah, saya cari je kat sini bunga emas. Bunga emas dia akan keluar item bunga emas. 1 gram ada. Ni raikan cinta boleh. Bila cukup 1 gram boleh keluarkan item macam ni. Saya tak nak keluarkan 1 gram, saya nak keluarkan 10 gram. Okay, scroll sini ada 10 gram ni. 10 gram saya tak perlu beli dah. 10 gram kalau ikut harga dia RM5,000 lebih. RM5,800. Tapi saya tak nak keluar, saya tak nak beli. Saya tak nak beli sebab saya dah beli. Jadi saya keluarkan yang dekat account get saja. Saya tak perlu dah beli. Saya hanya kena bayar Gold Premium RM15. Sabah Sarawak sama juga. West ke East ke sama, RM15. Add to cart. Jadi add to cart saya boleh proceed, saya kena bayar postage. Postage dia saya tengok sekejap berapa Okay, postage dia RM10. Postage RM10, jadi saya hanya kena bayar RM25 saja. Public Gold akan postkan. Mudah saja. Ini kita beli emas ni, kita hanya tunggu kat rumah saja. Tak boleh pergi keluar. Yang penting ada duit dalam akaun bank. Ada duit dalam akaun bank, kita menabung emas, lepas tu kita boleh withdraw emas macam ni. Melainkan kita nak withdraw yang besar-besar lah. Contoh yang 50 gram, yang 10 dinar macam ni, kena buat appointment, kena ambil kat cawangan Public Gold.
Okay, terima kasih yang join. Terima kasih Anis Akmal. Terima kasih Hadita. Terima kasih Remy Yusof. Terima kasih. Tuan-tuan dah ada akaun Public Gold ke belum? Kalau belum ada akaun, daftar percuma saja. Macam nak daftar, pergi ke link dekat bio saya. Dekat bio saya ada link ni. Ada dekat link ni. Klik dekat mypg, mypublicgold.com. Selain dia akan keluar landing page saya. Terus boleh daftar percuma kat sini saja. Daftar 18 tahun ke atas. Masukkan isi borang ni. Nama penuh, nombor IC, email, nombor telefon. 4 benda saja cukup. 4 benda saja cukup untuk daftar akaun Public Gold. Tak perlu isi borang lain dah. Tak perlu sign kat mana-mana. Isi borang tu mencukupi dah. Nanti saya akan terima email. Dan email tu akan ada nombor telefon. Nanti saya akan WhatsApp. Senang saja nak buka akaun Public Gold. Terima kasih Anis Akmal. Terima kasih Fatihah Arifin. Terima kasih. Boleh bantu saya tu tap screen tak? Boleh bantu saya tu tap screen untuk dapat engagement supaya ramai lagi dapat manfaat dengan perkongsian saya ni. Okey, saya sambung. Jadi tuan-tuan, bila buka akaun Public Gold, yang pertama kena ada aplikasi Public Gold lah. Sebab apa? Sebab aplikasi ni dia akan lebih mudah. Kalau tuan-tuan nak pergi website, payah sikit. Dia boleh je kalau Google Public Gold. Boleh je Google, maksudnya login dekat website. Cuma dia banyak benda lah. Dia kena banyak benda kena buat. Dia kena sentiasa login lah. Ni lagi. Ni rumit lah. Bagi saya, tak payah login aplikasi Public Gold lah. Tak boleh login dekat website lah. Login dekat aplikasi saja. Kat sini pun ada sama harga. Harga dah 508. Dekat 12.30 malam nanti dia akan berubah harga 509 lah. Mungkin 509 ataupun 5110 segram. Okay, dengan harga kat sini pun sama juga. Ni 5088 sama je harga 10 gram dia. Harga 10 gram ni akan berubah setiap 20 minit. Yang ni berubah 12.30 malam. Terima kasih Tia Gamal ni. Terima kasih join. Nak tanya soalan boleh tanya. Nanti saya akan guide lah. Akan jawab kat sini juga. Ataupun nak daftar kat sini pun terus boleh. Tanya soalan saya. Tanya soalan dekat chat. Okey. Bila kita daftar akaun Public Gold, tuan-tuan kena join WhatsApp group yang disediakan oleh introducer. Sebab tu tuan-tuan penting sangat untuk kita daftar akaun Public Gold ni dengan ada introducer. Jangan kita memandai-mandai, daftar sendiri, lepas tu beli sendiri, tak ada bimbingan mana-mana. Rugi tuan-tuan. Rugi sebab kita tak ada bimbingan. Seolah-olah kita tak ada apa-apa lah. Lahir kat dunia apa tak ada. Jangan macam tu tuan-tuan. Sebab kita tak perlu bayar extra pun kalau ada introducer. Yang bayar introducer kita tak adalah Public Gold. Kalau tuan-tuan daftar sendiri pun, tuan-tuan beli dengan akaun Public Gold ni harga sama je. Tak ada beza pun. Daftar kat sini harga sama saja. Okay, dia tak ada perubahan pun. Dengan introducer ke, tak ada introducer ke, harga kita beli sama saja. Harga ni saja. Dia tak berubah. Public Gold dia tak manipulasi harga. Ada setengah syarikat ni, dia harga lain. Harga ejen lain. Harga customer biasa lain. Public Gold tak ada benda tu macam tu tuan-puan. Ada beberapa orang customer saya tanya, kalau jadi dealer berapa boleh beli dengan harga ni? Tak ada tuan-puan. Tak ada harga dealer, tak ada harga customer. Harga sama saja. Semua customer Public Gold ada 1.8 juta pada hari ni. Customer Public Gold semua beli dengan harga sama saja. Jadi tak ada, dia tak manipulasi harga lah. Public Gold tak guna manipulasi harga. Harga sama saja. Kalau 1 kilo pada hari ni dah 501,000. Sebuah rumah banglo. Kalau ada bajet 501,000, boleh beli 1 kilo macam ni. Boleh simpan kat rumah saja. Boleh simpan dekat tapak tangannya. Macam ni. Ini yang ni 5 kilo. Ini bukan ni. Ini 12.5 kilo ni. 12.5 kilo. Ni 1 kilo macam ni. Ni 1 kilo. Ni 1 kilo emas Besar lah. Besar tapak tangan lah. Okay, siapa belum buka akaun Public Gold lagi, boleh klik link dekat bio saya. Daftar percuma saja. Nanti saya akan guide untuk tuan-tuan mula simpan emas serendah RM1 saja. Okay, serendah RM1 saja dah boleh mula simpan emas. Okay, yang kedua join WhatsApp group. Yang ketiga, dia ada customer handbook. Tuan-tuan boleh dapatkan customer handbook ni dengan introducer.
Sebab tu pentingnya ada introducer tuan-puan. Jangan memandai-mandai kita buka akaun public gold tanpa bimbingan. Kononnya kita dah tahu semua benda dah. Kita dah belajar kat TikTok, tengok YouTube. Tak jadi tuan-puan. Dia tak sesuai, tak semua benda ada kat situ. Ada black spot yang kita tak nampak. Sebab itu pentingnya ada introducer. Introducer pula kena introducer aktif. Jangan cari introducer tak aktif. Mentang-mentang lah dealer public good tu adalah kakak dia ke, adik dia ke. Menyimpan mas dengan adik dia, tapi adik dia tak reti nak guide. Jangan training. Tak guna juga. Jangan tuan-puan. Baik tuan-puan cari introducer aktif. Contoh macam saya. Macam saya ni, saya sentiasa hari-hari saya fikir macam mana saya nak bantu orang simpan emas. Okay, hari-hari kita bantu customer, existing customer, macam mana nak dapat kad emas fizikal. Okay, jadi dekat situlah kita akan dapat bimbingan. Kalau tuan-puan daftar sendiri, tak ada bimbingan. Ataupun tanpa pergi ke public gold. Staff tanya ada introducer tak? Tak ada. Lepas tu daftar saja macam tu, tak jadi tuan-puan, tak akan grow. Mungkin tuan-puan beli sekali saja waktu tu. Lepas tu tak beli dah. Sebab apa? Sebab tak ada bimbingan. Tak ada introducer. Tuan-puan nak tanya staff tak buka WhatsApp. Tuan-puan kena pergi ke branch public gold. Kadang-kadang branch public gold ramai orang. Nak guide customer lain lagi. Jadi macam tak guna lah tuan-puan. Jadi customer public gold tapi tak ada introducer. Kita tak ada bimbingan. Tak ada bimbingan. Okay. Terima kasih yang join. Ada soalan boleh tanya dalam masa yang sama. Okay. Customer handbook ni boleh dapat. Kalau tuan-puan sendiri nak dapat customer handbook mudah saja. Tapi ni bukan customer handbook. Ni adalah 5 minit emas. Dekat saya punya link kat bio. Kat sini. Dia ada satu butang download ni. Download ni tuan-puan dapat e-book emas percuma. Dia ada 5 soalan dia ada apa ni? Dia ada soalan dia. Apa dia? SB tabung haji atau emas. Mana lebih baik? Harga emas akan sentiasa naik tak? Bajet paling minimum beli emas. Apa untung simpan emas? Harga semasa emas. Macam mana nak tengok? Jenama emas paling baik apa dia? Jenama emas berreputasi tinggi di Malaysia. Tempat terbaik jual emas bila nak pakai duit. Beli emas guna duit pinjaman, boleh ke? Barang kemas untuk pelaburan, cara buat untung dengan emas, zakat emas macam mana? Beli emas ada income bulanan tak? Ni antara kandungan ni ada kat e-book ni. Tuan-puan boleh download percuma saja. Kat mana? Tuan-puan pergi kat bio saya. Kat bio saya, klik sini atas ni. Butang ni dia akan ada kat atas ni. Sekejap ni dah ada ni. Scroll dia ada keluar. E-book emas, panduan simpanan emas. E-book 5 minit. E-book 5 minit emas. Boleh beli, boleh baca kat situ. Boleh download dan baca. Okay. Jadi itu antara okay, ini antara tip checklist kaya dengan emas. Yang ketiga adalah baca handbook. Handbook ni kena minta dengan introducer yang tuan-puan daftar dengan dia lah. Tuan-puan jangan minta dengan saya. Kalau tuan-puan dah daftar, kalau tuan-puan tak daftar lagi, boleh daftar dengan saya. Nanti saya akan bagi customer handbook. Customer handbook ni biasa manual lah. Manual. Nak buat apa-apa ada manual. Cuma dekat web saya punya landing page ni pun ada manual. Cara beli emas dekat tutorial. Semua tutorial ada kat sini. Mudah kan? Jadi tuan-puan dah ada account public gold introducer, siapa-siapa pun boleh buka je manual ni. Cara beli emas tutorial. Contoh. Ni contoh kemas kini account. Okey, ada kat sini. Mudah saja. Semua ada dekat landing page saya lah. Okey, lepas tu Beli dah baca buku buat emas dengan bisnes bebas hutang. Buku ni sangat recommended tuan-puan, terutama buku ni. Buku ni buat emas. Buku ni adalah permulaan saya kena emas public gold lah. Ni buku, 2 buah buku ni. 2 buah buku ni. Bisnes bebas hutang dan wang emas. Dah lebut dah. Kalau kita panggil lebut. Dah lusuh dah. Sebab apa? Sebab saya sentiasa jadikan buku ni sebagai rujukan. Walaupun dah lama dah buku ni, tahun 2017 lagi saya beli dengan penulis ni. Tapi sekarang ni sampai sekarang saya masih lagi menjadi bahan rujukan saya. Sentiasa jadi bahan rujukan saya. 2 buah buku ni penting tuan-puan. Kenapa misi bebas hutang apa kaitan dengan emas? Sebab emas ni antara benda dalam keuangan. Tuan-puan kena kaitkan simpanan emas dengan keuangan. Bila simpanan emas lama-lama tuan-puan akan perbaiki keuangan tuan-puan. Okay. Lepas tu subscribe Get Auto Debit selama 5 tahun.
Maksudnya kena langgan auto debit. Auto debit gap ni tuan-puan, dia secara automatik dia akan tolak daripada akaun bank kita ikut tarikh kita lah. Dia ikut tarikh kita tetapkan. Bulan berapa bulan samalah. Maksudnya seperti kita tetapkan lah. Contoh top up ni, macam mana nak buat auto debit? Dekat payment method ni dia ada auto debit. So dia akan keluar kat sini minimum RM100. Maksimum berapa maksimum RM10,000. Okay, maksimum RM10,000 sebulan. Jadi RM100 kita tetapkan RM100. Lepas tu pilih-pilih tempoh maksimum 60 bulan ataupun 5 tahun, ataupun nak setahun je boleh juga. Jadi minimum setahun, maksimum 5 tahun. Tarikh bila nak tolak, contoh hari gaji, ambil 25 hari bulan. Dia tolak. Biasanya dia tak tolak hari yang sama lah, mungkin 1 ke 3 hari bekerja lah. Daripada 25 hari bulan ni sampai 28 hari bulan. So tamat bila? Tamat 25 hari bulan 5 tahun 2026. Okay, ni IC ni lah. Okay, lepas tu agree, lepas tu place order. Bila kita place order ni, dia kena tolak, dia akan tolak RM1 untuk pendaftaran. Nanti RM1 itu akan masuk kepada bulan pertama nanti. Contoh kita buat auto debit RM100, bulan pertama kita akan dapat 1-1. Bulan pertama kita akan dapat 1-1. Terima kasih Joy, terima kasih Zaitun Awang, terima kasih Hazimi Zainuddin. Saya ni baru nak bermula tuan-puan, baru nak mula buat live. Terima kasih support saya lah. Terima kasih support saya. Saya nak bantu orang simpan emas. Kalau tuan-puan belum ada lagi akaun Public Gold seperti ini, tuan-puan boleh daftar. Nanti terus login, lepas tu dapat top up terus akaun Public Gold. Macam nak daftar, tuan-puan pergi ke kat bio saya. Klik ni dekat bio saya ni, klik link ni mypublicgold.com/hilmiyaakob. Akan keluar landing page macam ni. Berdaftar percuma je. Daftar percuma, nanti dapat akaun Public Gold percuma. Tak perlu bayar apa-apa daftar akaun Public Gold tuan-puan. Tuan-puan hanya kena bayar bila kita menyimpan emas saja. Contoh saya top up. Saya buka akaun, saya top up terus RM100. So kita akan dapat grade emas kita ikut berapa kita top up lah. Contoh RM100 kita akan dapat 0.1965 gram. Harga sekarang gram 1 gram 509 pada hari ini. Jadi kita top up RM100, kita akan dapat 0.1965. Lepas tu esok nak top up lagi, esok nak top up 200. Kita akan dapat gram lebih sikit, 0.3929 gram. Jadi gram-gram ni dia terkumpul dekat sini tuan-puan. Dia akan keluar kat sini. Kat sini, lepas tu kita boleh withdraw. Contoh tuan-puan dah cukupkan 10 gram. Boleh keluarkan 10 gram. Seperti tangan saya ni, keluarkan 10 gram. Ataupun nak keluarkan 1 gram saja pun boleh. Saya pun ada beberapa item 1 gram saya. Ini koleksi saya dah tuan-puan. Koleksi saya yang saya simpan sejak beberapa tahun lepas. Kat sini pun dah ada lebih kurang 20 gram dah. 20 gram dekat RM10,000 dah kat sini. Walaupun kecil-kecil, tapi harga dia satu keping ni 500 tuan-puan. 500. Maksudnya kalau dah ada 20 gram tu dah dekat RM10,000. Jadi kat sini kalau kita nak withdraw pun boleh. Nak withdraw apa? Contoh saya nak withdraw item 1 gram mana? Tak ada terbaru ke? Sekejap ni Aidilfitri. Ni ada Aidilfitri ni, item terbaru Aidilfitri. Nak withdraw. So kita klik dekat buka dekat aplikasi Public Gold kita. Ni Aidilfitri. Okay, item ni. Jadi bila kita withdraw, kita tak boleh beli emas dah. Kita hanya kena bayar Gold Premium RM15, positif RM10. Kita hanya kena bayar RM25 saja untuk sampai ke rumah kita. Okay, mudah saja kan nak mula simpan emas, nak mula simpan emas dan nak kaya dengan emas, mudah je. Kita hanya daftar akaun Public Gold dengan introducer yang aktif. Lepas tu konsisten saja menyimpan emas. Sikit-sikit pun tak apa. Yang kecil-kecil macam ni 0.5 gram je. 0.5 gram macam ni. 1 gram. Yang paling besar pun 1 dinar. 1 dinar tak ada. 1 dinar ada kat sini. Ini 1 dinar 1 dinar berat dia 4.25 gram. Kita menabur dekat akaun get 4.25 gram boleh keluarkan item 1 dinar ini. Okey, seterusnya apa tuan-puan? Seterusnya subscribe atau debit dan join private webinar berbina 1 juta pertama. Private webinar ni tim kami
daripada J100 dengan 5G, kita akan buat private webinar setiap bulan. Biasanya disampaikan oleh penulis buku ni lah, penulis buku Wak Emas ni. Okay, penulis buku Wak Emas dia akan buat private webinar. Ini pun sepatutnya kena bayar, tapi percuma, kita bagi percuma. Dia ada bagi beberapa tiket percuma lah. Join dekat Zoom meeting saja. Lepas tu yang ketujuh adalah join training. Kalau tuan-puan dah ada simpanan emas, dah mula simpan emas tapi dah dapat manfaat dengan simpanan emas, tuan-puan boleh pertimbang untuk jadi dealer. Maksudnya dengan simpanan emas tuan-puan tak ada income. Income dapat bila kita jadi dealer public gold. Maksudnya simpanan emas tu sampai masa tuan-puan boleh jadi dealer dan jana income dengan public gold. Income public gold ni, dealer public gold ni tuan-puan bukan cabut lah. Dia sangat profesional lah. Dealer public gold ni bukan macam ejen jual beli biasa. Dia adalah business owner. Kita dealer public gold, kita pemilik kepada bisnes kita sendiri. Okay. Nak tanya soalan boleh tanya tuan-puan. Terima kasih Emma, terima kasih Sarah join, terima kasih Daddy, terima kasih Masha Nira, terima kasih. Nak tanya soalan boleh tanya, nanti saya akan jawab. Okay, jadi macam mana nak daftar? Mudah saya tuan-puan, pergi kat link dekat bio saya kat TikTok ni. Klik dekat butang link ni, klik butang link ni. Lepas tu daftar percuma. Dia akan keluar 18 tahun ke atas ataupun 18 tahun ke bawah. Okay, masukkan maklumat kat sini. Dia minta nama penuh, nombor IC, email, nombor telefon. Masukkan maklumat ni saja, nanti saya akan bantu untuk tuan-puan ada akaun public gold dan boleh simpan emas dah. Tuan-puan dah ada akaun public gold ke belum? Kalau belum ada akaun, terus menyimpan. Jangan tangguh lagi tuan-puan. Jangan bertangguh untuk menyimpan emas lagi. Okey, jadi kat sini, ni adalah untuk checklist kaya dengan emas. Yang pertama, download aplikasi public gold. Tapi sebelum download tu, tuan-puan kena daftar akaun dululah supaya boleh login dan boleh buat top up pembelian emas kita. Join WhatsApp group. Ni WhatsApp group ni dibuat oleh introducer. Biasanya dealer-dealer yang berpengalaman, dia dah ada WhatsApp group dia lah. Dia ada WhatsApp group customer. Untuk mudahkan, dia tanya soalan dan untuk support kalau ada apa-apa masalah, boleh tanya kat situ saja. Customer handbook, baca customer handbook. Customer handbook ni biasa dia akan bagi selepas daftar akaun public gold dan buat pembelian pertama. Baca buku Wak Emas dengan visi bebas hutang. Kemudian subscribe Get Auto Debit selama 5 tahun lah. 5 tahun tu paling maksimum lah. Kalau nak setahun pun boleh. Tapi kalau setahun dengan 5 tahun dia sama je, bayar RM1 juga. Jadi kalau rugi lah, kalau setahun kita kena bayar RM5 lah, berbanding dengan kita buat 5 tahun terus bayar RM1 saja. Okay, join private webinar. Webinar 1 juta pertama. Okay, mudah-mudahan tuan-puan dapat sesuatu dah pada perkongsian saya pada malam ini. Tuan-puan kena mula dulu simpanan emas, walaupun bajet satu sikit pun tak apa. Jangan tamak, jangan gopoh. Kita simpan sikit-sikit sampailah kita boleh simpan aset yang besar macam ni. Aset besar macam ni berapa harga tuan-puan? Harga dia hari ni dah pun mencecah. Tengok kat website sekejap Saya cek tadi harga dia RM21,000 dah harga dia ni. 10 dinar harga dia RM21,000. Okay. Benda sama je. Tapi masa saya beli, tuan-puan percaya tak harga masa saya beli RM13,000. Sekarang dah RM21,000. Kalau saya nak jual, saya dapat untung banyak dah. Okay. Masa ni baru je tak sampai 2 tahun lagi. Pada 24/9 tahun 2023 harga RM13,500. Sekarang dah RM21,000 dah. Sangat-sangat happy lah tuan-puan ni bila dapat harga macam ni. Sebenarnya dia bukan harga emas naik, tapi mata wang kita yang jatuh. Duit kita yang jatuh, jadi harga barang naik lah. Bila harga barang naik, emas pun naik juga. Tuan-puan perasan tak harga barang naik kan? Kita tak perasan. Kita tak kira pun, tapi emas kita kira lah. Sebab saya beli, saya catat harga berapa saya beli. Okay, kalau 10 gram pun sama juga. 10 gram ni semasa saya beli bila? Saya beli pada 14/1 tahun 2020. Harga RM21.56 je. Harga dia RM21.56. Hari ni dah RM5,000 tuan-puan. Ish. Ni harga RM21.56 pada 14 bulan 1 tahun 2020. 10 gram. Benda sama saja. Tak ada beza pun. Tapi nilai dia dah berbeza.
Sebab tu kalau kita simpan dalam emas ni tuan-puan, kita akan nikmati benda ni. Tapi kena simpan dululah. Kena buat akaun public gold percuma dululah. Dan kena menabung sikit-sikit pun tak apa. Okay, kita close up dia Macam nak tengok dia. Kalau sekarang ni dah tak ada dah macam ni. Sekarang ni dia duduk dalam seal macam ni. Macam Dina ni. Sekarang lah. Okay, kita close up dia. Macam ni lah bentuk dia. Siapa perlu ada akaun public gold lagi, boleh daftar percuma saja. Klik link dekat bio saya, daftar percuma. Nanti saya akan guide macam mana tuan-puan boleh dapatkan 10 dinar ini dengan bajet RM100 saja. Sikit-sikit menyimpan, cukup ada 10 gram, boleh keluarkan 10 gram seperti ini. Okay, saya beli masa harga tahun 2020. Awal tahun 2020, harga 2156 saja. 2156 pada hari ini dah pun 5,800. Naik berapa kali ganda naik Naik 5 kali ganda. Naik 5 kali ganda dalam masa 5 tahun. Kan? Berapa persen naik Saya kira sekejap. 5088 tolak dengan 21. 5088 tolak 2156. 2932 tuan-puan. Per dengan 5088 kali dengan 100. 57%. 57.6%. Okey kah? Okey ke? Okey sikit ke? Okey banyak? Okey, bahagi dengan 5 tahun. Okey, 11.5%. Naik. Jauh lebih baik daripada simpan dekat tabung haji GSB. 11.5%. Jauh lebih baik. Okey. Orang kata, kena bayar zakat lagi. Tuan-puan, 10 gram tak kena bayar zakat lagi. Zakat hanya kena bayar bila kita dah cukup ni. 85 gram. Ni 85 gram lah ni. Sekejap 20 dinar. Betul lah, ni 85 gram. Bila ada 10 dinar 2 keping, barulah kena layak zakat. Maksudnya, kena ada harta. Harta dia berapa sekejap saya kira 21,000. Ni harga satu ni keping dia 21,000 21,000 darab dengan darab 2. 40,000. Maksudnya kalau simpanan duit dia 42,000 kena bayar zakat juga. Ada emas 85 gram pun kena bayar zakat juga. Jadi zakat ni adalah untuk orang kaya. Untuk orang yang berduit. Kalau tuan-puan baru ada 1 gram tak kena zakat lagi. Jangan duk kalut fikir pasal zakat lagi. Kena simpan dulu. Kan? Ni tak duk macam mengejek pula. Simpan emas jangan lupa bayar zakat, simpan emas bayar. Nampak sangat kebodohan tu tuan-puan. Nampak sangat tak tahu. Simpan 1 gram sebulan, mana dia kena bayar zakat lagi? Kena ada cukup haul dia. Kena cukup nisab dia. Nisab dia 85 gram, haul setahun, barulah kena bayar zakat. Okay, tu apa saya close up cantik kan? Dia berkilat. Berkilat. Ni 10 dinar ni real lah, bukan palsu Saya ada emas palsu. Tapi ini emas palsu. 10 dinar juga tapi emas palsu. Ni real. Sama lebih kurang sama lah. Tapi ini beli kat Shopee. Ini beli kat Public Gold. Nanti TikTok blog saya pula sebut palsu. Okay tuan-puan, dah ada akaun Public Gold ke belum? Kalau belum ada akaun Public Gold, boleh daftar percuma saja. Klik link dekat bio saya. Dekat bio saya mudah saja nak daftar ni. Okay, klik dekat sini, daftar. Daftar percuma. Kalau tak nak daftar lagi pun tak apa. Tuan-puan boleh message saya. Nanti saya akan daftarkan. Terima kasih join. Ada soalan boleh tanya. Nak tanya soalan pasal emas ke, pasal zakat ke, pasal apa, Public Gold pun boleh. Okey. Jadi bila kita ada akaun Public Gold, kita boleh buka dekat aplikasi Public Gold saja. Kita tak perlu buka kat website pun. Aplikasi Public Gold ni tuan-tuan, dia sangat mesra pengguna lah.
Ni top up, ni butang top up ni adalah untuk kita tambah gram emas. Sell ni adalah untuk kita jual. Withdraw untuk kita keluarkan emas fizikal kita. Contoh kita dah menabung sikit-sikit cukup 10 gram. Ataupun boleh keluarkan 10 gram seperti ini. Boleh keluarkan 10 gram seperti ini daripada akaun Public Gold. Lepas tu dia akan hantar ke rumah kita, akan postkan. Kita tengok history saya ni dah banyak dah. Saya beli, saya jual. Saya tak jual, saya withdraw. Withdraw ni maksudnya kita tukar pada gram emas. Tukar pada emas fizikal. 1 gram saya withdraw pada 27 Mei, hari birthday saya. Okay, birthday saya withdraw. Maksud withdraw ni saya tukar pada emas fizikal. Ada juga saya withdraw dekat mesin ATM. Cik mana mesin ATM Withdraw. Tak ada withdraw. Okay, ni adalah rekod kita lah. Rekod pembelian kita kali hijau ni emas kita beli. Saya tak pernah miss. Setiap bulan memang saya akan top up. Ni bulan April. Bulan Mac. Bulan Mac 2 kali top up. Bulan Mac 3 kali. 3 kali top up bulan Mac, tuan-tuan. Februari sekali, 2 kali. Januari sekali, 2 kali, 3 kali. Bulan Januari 3 kali. Jadi saya minimum sekali sebulan memang saya akan top up gram emas saya. Sebab tu saya boleh ada simpanan seperti ini. Kalau saya tak ada akaun Public Gold pun, tak ada top up pun tidak, mana nak ada emas seperti ini kan. Saya beli ni pada harga 13,000 saja. 13,000 pada 24 bulan 9 2023. Pada hari ni harga dia dah pun mencecah 21,000 dah, tuan-tuan. Harga 10 dinar ni harga dah mencecah 10,000. Mana harga dia? Okay, ni harga dia 10 dinar. Harga dah 21,000. 21,600. Daripada 13,000 naik berapa persen lah, naik banyak dah naik. Okay, kalau tuan-tuan perlu ada akaun Public Gold lagi, boleh daftar akaun Public Gold percuma saja. Nanti saya akan guide. Okay, saya harapkan tuan-tuan dapat sesuatu. Terima kasih Joy, terima kasih Mat Ali Mesin, Public Gold Rawi, terima kasih. Terima kasih Nok Amira. Terima kasih Rozita Abdul Muhammad Nasir. Ada soalan boleh tanya soalan. Nak tanya soalan pasal emas, pasal Public Gold, pasal dealer Public Gold pun boleh. Kalau tuan-tuan nak jadi dealer Public Gold pun boleh. Cuma syarat nak jadi dealer Public Gold kena jadi customer dululah. Barulah ada akaun Public Gold. Kalau akaun pun tak ada, macam nak jadi dealer? Biasanya dealer Public Gold ni, tuan-tuan, dia dah ada pengalaman baik dengan simpanan emas. Contoh, dia boleh selesaikan hutang dengan simpanan emas. Dia boleh beli kereta dengan simpanan emas. Dia boleh beli rumah dengan simpanan emas. Jadi pengalaman tu dikongsikan kepada orang ramai. Jadi orang ramai dapat inspirasi pada cerita dia tu. Dan orang pun beli emas di bawah bimbingan dia. Itu permulaan jadi dealer ya. Dealer ni bukan sebab kita nampak commission tu, tapi dealer ni kita kongsi kebaikan tu. Kita sebarkan manfaat simpanan emas tu. Orang lain ada simpanan dengan sebab kita membantu dia. Okey, terima kasih Mat Ali Mesin. Terima kasih Akmal Cikgu Emas. Siapa pula ada akaun? Saya rasa itu sahaja untuk pada malam ini. Tuan-puan, jangan lupa follow saya. Jemput follow saya. InsyaAllah saya akan cuba live setiap malam. Dalam pukul 11 ke 11.30 lah. Untuk saya bantu. Untuk saya guide untuk tuan-puan mula simpanan emas. Terima kasih yang masih ada dekat live saya. Kita jumpa lagi pada malam esok, InsyaAllah. Assalamualaikum dan selamat malam.